gula ni. Lepas tu kena laga-laga kepala lagi. Bosanlah. Diamlah. Kau ingat aku tak bosan ke dengan perangai kau tu? Asyik nak merungut aja. Tapi aku dah penat lah ikut. Di mana ada semut, di situlah ada gula. Kenapa saiz semut ni berbeza dari yang lain? Ikuan, itu sebenarnya bukan semut. Kalau dia bukan semut, dia ni siapa? Sebut je. Ini kerengga. Apa? Kerengga? Apa dia buat kat sini? Aku pun tak pasti. Tapi aku rasa kerengga ni pun datang ke sini nak cari makanan. Kenapa kerengga ni nampak macam nak terkam aku je? Aku rasa dia tengah cari mangsa kot. Aku nak buat apa sekarang, Ikuin? Nak buat macam mana lagi? Cabut lari! Lari, 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 lari! Okey. Lari. Kuat! Walau apa pun yang terjadi, jangan lepaskan gula tu tau! Kau lebih pentingkan butiran gula ni dari nyawaku ke? Janganlah salah faham, Ikuan. Kita sekarang dah jadi sebahagian dari pekerja semut. Kerengga tu pemangsa kita ke? Agaknya lah kot. Astaghfirullahalazim. Ni semua kau punya pasal ni, Queen. Alah, relaxlah Ikuan. Aku pun tak sangka pula ada seekor kerengga nak datang kat sini. Tapi aku tak nak jadi mangsa pada kerengga tu lah. Kalau kau tak nak jadi mangsa, kau kenalah lari lebih laju lagi. Lari. Benar. Okey, aku lari.